Pada segmen ini, Remy akan menerangkan kepada kawan-kawan semua bagaimana untuk mendapatkan hasil gambar daripada ini kepada ini. Gambar seperti ini dipanggil HDR atau dalam bahasa lain High Dynamic Range menggunakan Lightroom 4. Sebenarnya nak buat gambar HDR ni leceh sikit sebab dia ada teknik penggambarannya yang tersendiri. Pada episod akan datang, Remy akan terangkan proses penggambaran HDR sebenarnya. Tapi kali ini Remy akan terangkan bagaimana membuat editing mirip-mirip teknik HDR ini menggunakan gambar yang sedia ada. Sebaik-baiknya kamera kawan-kawan disetkan kepada format RAW, bukan kepada format JPEG semasa penggambaran. Sebelum kita membuat penyuntingan gambar, ada baiknya kita lihat dulu gambar yang mahu disunting dengan terperinci. Kalau kita dapat lihat ada sedikit overexpose pada langit dan sedikit gelap pada bahagian helikopter ini. Remy lebih suka memulakan suntingan ini dengan menaikkan clarity. Ada sedikit perbezaan apabila kawan-kawan menaikkan clarity pada Lightroom 3 dan Lightroom 4. Pada Lightroom 4, apabila dinaikkan clarity, gambarnya lebih menarik berbanding dengan Lightroom 3. Sekarang kita naikkan clarity sehabis-habisnya sehingga 100% dan kawan-kawan dapat lihat detail ataupun keperincian pada gambar ini telah timbul walaupun di tempat gelap pada bahagian helikopter ini. Apabila kawan-kawan telah membuat pelarasan pada clarity, kawan-kawan akan juga menghadapi masalah overexpose dan juga underexpose dan membawa kita ke bab seterusnya, iaitu pencahayaan. Remy suka tunjukkan pada kawan-kawan tentang histogram yang berada di atas ini. Histogram ini akan memberi idea kepada kawan-kawan sama ada gambar kita ni overexpose ataupun underexpose dan pelarasan yang mana yang harus kita lakukan. Di bawah ini Remy laraskan highlight kepada negatif 100 supaya Remy mendapatkan langit yang overexpose itu supaya mendapatkan detail ataupun keperinciannya kembali semula kepada normal. Dan Remy laraskan shadow dan black untuk menerangkan tempat-tempat yang gelap di dalam gambar. Apabila kita telah membuat pelarasan kepada shadow dan black, kita akan mendapat satu masalah, iaitu noise. Bagi mengurangkan noise, slider noise berada di bawah ini dan laraskannya supaya titik-titik noise hilang. Kita sangat bertuah kerana teknologi noise reduction yang ada pada Lightroom 4 sangat baik. Kadang-kadang kita boleh menghilangkan terus noise-noise yang ada pada gambar. Dan seterusnya, Remy akan membuat sedikit pelarasan pada vignette dan menaikkan sedikit vibrance dan saturation bagi mencantikkan lagi gambar. Jom kita lihat sebelum dan selepas suntingan gambar. Kawan-kawan akan dapat lihat banyak perubahan yang berlaku. Teknik HDR super gempak ini dibawakan khas kepada anda oleh Kembara 360. Saya Remy dan ini adalah Darkroom. Pada segmen Top 5 pada kali ini, Remy akan senaraikan 5 lapangan terbang paling bahaya di dunia. Pada tangga kelima, lapangan terbang antarabangsa Bara. Tangga keempat, lapangan terbang Gustav. Tangga ketiga, lapangan terbang Courchevel, France. Tangga kedua, lapangan terbang Guangzhou, Ukraine. Dan pada tempat pertama, Princess Juliana International Airport, Saint Martin. Inilah lapangan terbang paling bahaya di dunia. Tidak perlu Remy terangkan lagi apa bahayanya. Lihat saja video ini. Landasan ini saja sangat dekat dengan pantai yang dipenuhi oleh para pelancong yang sedang berjemur dan berkelak. Walaupun belum pernah direkodkan sebarang kemalangan serius yang meragut nyawa, tetapi cuba anda bayangkan
sebarang kesilapan sewaktu hendak mendarat dan berlepas dari landasan mampu membahayakan nyawa siapa sahaja yang mungkin sedang enak bersantai di sana.